zaman Nabi lu ada seorang sahabat. Dia ni berniat nak curi duit orang. Ini ambil pelajaran ya. Dia malam tu dia lapar. Dia pun niat, aku ni lapar, aku nak curi rumah orang, nak cari roti. Dia pun tengah malam dia berjalan. Ada satu rumah, pintu dapur tak tutup. Dia pun tolak pintu. Ni tak payah pecah rumah, tolak pun terbuka dah. Rezeki aku dah ni. Dia pun masuk. Dia masuk, tengok di dapur ada roti. Alhamdulillah, dia kata rezeki aku dah. Tapi dia nak mencuri. Dia pun baru nak ambil roti, dia teringat Nabi pesan. Nabi pesan, siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Dia pun renung balik, ya tak ya juga. Siapa tinggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Roti ni haram, agak kalau aku tinggal, Tuhan ganti dah hak lain. Tak apalah, aku cuba. Dia tinggalkan. Dia baru nak keluar, dia nampak di depan ruang tamu, tuan rumah ni letak barang berharga. Gelang, cincin, anting-anting, gelang kaki, dia letaknya sebekas. Dia kata, Allah, ini emas, cuma cincin ni emas pula, tengah mahal pula ni kan. Kalau aku ambil ni jual, boleh buat kilang roti ni. Wow, dia lupa lah ke roti tadi, dapat lagi besar hadiah. Ambil je lah depan mata. Bukan aku mencuri, depan mata. Dia baru nak ambil, dia teringat Nabi pesan, siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Allah, tak sedap pula nak mengambil, tinggal je lah, mudah-mudahan Allah gantikan. Dia pun nak keluar dari rumah. Tiba-tiba ada rupanya rumah tu dihuni oleh seorang wanita, makcik. Makcik ni duduk seorang, anak-anak tak ada, orang tua dah. Dia pula agak malam tu tertidur awal, pintu lupa kunci, bilik tidur pun tak tutup pintu. Lepas tu tidur pula lasak ganas agaknya, terselok-selok kainnya, nampak peha. Jadi lelaki ni bila lalu di bilik tidur, nampak makcik ni tidur, nampak peha. Dia tengok peha, wow, lawa pula peha makcik ni. Dia geram nak cubit sikit. Dia macam zaman Nabi dulu tak banyak benda seksi. Kita sekarang ni kan benda seksi duk tangan je. Tuan-tuan buka TikTok, macam-macam benda ada seksi, joget menjadi jin, jadi hantu raya, macam-macam benda ada. Atau pergi pasar malam Pekansari, masuk Pekansari, gerai pertama tu memang jual peha ayam, dalam tu peha orang banyak. Jadi memang kita peha ni selalu dah jadi benda tak pelik lah. Tapi bagi zaman Nabi benda tu pelik. Dia nampak peha, wow, aku nak cubit sekali. Dia baru nak meraba makcik ni, dia teringat Nabi pesan, siapa tinggal kerja haram, Allah ganti yang halal. Dia tepuk dahi, dia doa, ya Allah, malam ni aku ada 3 jackpot. Aku kalau ikutkan aku dapat 777 aku malam ni. Roti, barang kemat, makcik peha lawa. Tapi aku kenangkan Nabi sebut, siapa tinggal yang haram, Allah ganti yang halal. Aku korban, ya Allah. Lapar pun lapar lah. Dia pun keluar. Dia keluar, dia tak ada tempat tidur, dia tidur masjid Nabi. Makcik ni tadi tersedar tengah malam, dia terasa ada orang masuk rumah. Dia pergi ke dapur, tengok pintu dapur pun dah terbuka. Dia kata, ya dah, ada orang ceroboh masuk. Dia dah takut, orang puan kan. Pagi esok lepas subuh, dia ngadak Nabi, ya Rasul, minta tolonglah SRS ke rukun tetangga ke apa ke, jagalah sikit, kawalan ketat. Kenapa pula? Malam tadi ada orang masuk rumah, ya Rasul. Dia berkata, awak tu lah kau, awak malas kahwin. Awak kalau kahwin ada orang menjaga. Tak ada orang depan dah pisah hari tu, kahwin lah. Siapa nak saya dah tua, ya Rasul. Aku carikan nak. Kalau Nabi cari takkanlah tak setuju. Bolehlah, ya Rasul. Aku carikan lah, jaga awak senang. Kebetulan Mamat malam tadi dia kan tidur masjid, Nabi nampak dia. Mamat, mari sini. Dia pun datang. Ada apa, ya Rasul? Awak kahwin lah. Dok lagi, ya Rasul.
Nak kahwin, duit tak ada ya Rasul. Tak apa, hutang, bayar kemudian. Kahwin orang tua boleh. Kalau Nabi suruh, saya ikut je dah. Dia pun kahwin. Panggillah sahabat, kahwinkan apa semua. Dia pun berjalanlah bersama isteri dia yang baru dia kahwin. Dia masuk dalam rumah. Dia tengok rumah tu. Dia kata, aku macam pernah masuk rumah ni. Masa bila? Dia jadi lupa sebab malam tadi dia masuk ke pintu belakang. Siang ni masuk ke depan. Rupanya rumah tu rumah dia curi malam tadi. Dia kata, sudah, ni rumah semalam agaknya. Dia tengok di dapur, ada roti, ada barang kemas. Menangis dia. Dia berdoa, ya Allah, malam tadi hanya aku nak mencuri roti saja ya Allah. Tapi kerana aku percaya apa yang Nabi pesan, aku tinggalkan ya Allah. Pagi ni bukan bahasa aku dapat ganti dengan roti ya Allah. Dengan tuan-tuan roti sekali aku dapat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur nikmat. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan yang hidup sedang bergelumang dengan sumber duit haram, janganlah risau. Kau ada yang kata, ustaz, aku kalau tak ambil rasuah, tak ambil duit haram, macam mana aku nak bayar perubatan mak aku? Mak aku sekali buat treatment ustaz 30,000. Duit tak ada, LO pun sekali bayar je. Aku penyawat awam grade 48, mangku pula tu, mana dapat nak bayar? Kalau aku tak ambil duit-duit macam ni, macam mana aku nak tanggung ustaz? Kita cover bank. Siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Sama juga kok ceramah kita ni didengar oleh orang-orang yang kerja dalam dunia yang tak senonoh. Jadi pelayan GRO misalnya, jadi orang joget-joget, perempuan kabaret contoh, ataupun dalam sektor pelacuran. Kok mendengarlah ceramah kita hari ni, kita ingin pesan, kok berhenti je. Mungkin kok akan kata, kalau saya berhenti, siapa nak bagi saya duit? Majlis agama bagi 150 sebulan. So, Ustaz ingat cukup 150. Allowance asnah tak cukup. Ustaz tahu ceramah je, Ustaz tak kira bedak saya, lipstick saya, maintenance saya. Kok tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Siapa cakap ni? Nabi SAW. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini.